Doktor hospital kerajaan memang hebat. Tapi sanggup ke korang tunggu giliran pembedahan sampai 6 bulan? Sedangkan sakit korang perlukan rawatan segera. Kita kena faham, hospital kerajaan tanggung berjuta rakyat Malaysia. Isunya bukan kualiti doktor tetapi kesesakan. Untuk kes elektif atau pembedahan tertentu, senarai menunggu boleh makan masa berbulan-bulan. Dengan medical card, korang ada pilihan untuk terus ke hospital swasta dan dapatkan rawatan dalam masa 24 atau 48 jam sahaja. Medical card bukan untuk menafikan kehebatan hospital kerajaan, tapi ia adalah tiket ekspres untuk korang dapatkan rawatan segera tanpa perlu bersesak dan menunggu lama. Dalam isu nyawa, masa adalah segalanya. Hospital kerajaan jaga rakyat, medical card jaga option dan ketenangan. Kalau video ni beri manfaat pada korang, jangan lupa follow dan share video ni.